dan salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar yang juga calon Menteri Besar kita, Aminuddin Harun, Menteri Besar Selangor, Samad Sabu tinggal, Stephen Sim, menteri-menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Malam ini kita dah dengar penjelasan. Kita ulas mengapa pilihan raya ini diadakan dan mengapa keputusan kita itu harus dilakukan dengan bijak. Memang betul, politik di Malaysia tak semena-mena dikejutkan dengan perubahan baru. Ya. Kerana kerajaan perpaduan stabil, ekonomi melonjak, pelaburan datang, tetapi tak semena-mena ada keretakan. Di peringkat negeri, di peringkat pusat belum lagi. Mudah-mudahan insya-Allah kekal sampai pilihan raya. Jadi tadi saya selain bernama Sabu, Anthony Loke dengan Datuk Seri Zahid dan lain-lain, semua mesyuarat jemaah menteri seperti biasa. Dalam hati siapalah tahu. Jadi tetapi saya mendukung tindakan begitu untuk menjaga pertama supaya kita stabil, ekonomi kita tu jangan tergugat. Kerana banyak negara pincang kerana ekonomi tidak stabil. Bila ekonomi politik tidak stabil, pelabur tak datang. Yang sengsara rakyat. Sebab itu saya tanya di Sembilan ni apa? Dia masalah dia. Saya tak pernah dengar dia kata Aminuddin tak kerti tadbir, ada kes rasuah atau tak tolong rakyat. Jadi masalahnya apa? Jadi masalah di Negeri Sembilan tak pernah dengar dia tak tolong Melayu. Saya tak pernah dengar 3 tahun setengah sejak saya jadi PM ini bahawa dia ini hanya ikut tunjuk DAP. Tak pernah dengar daripada pimpinan parti-parti lain. Konyong-konyong tiba sekarang dia tak tolong Melayu, dia boneka DAP. Sekarang yang 3 tahun setengah tu apa dia? Jelas sebab sebenarnya mereka tak puas hati kerana bukan menteri besar. Calon mereka bukan menteri besar. Itu yang percubaan tebuk atap yang awal di Negeri Sembilan. Memang saya sabar, saya runding dengan baik, ya, bincang dengan baik, nak cari penyelesaian. Kerana masa pilihan raya dia nak buat peraturan lain, buatlah. Tetapi oleh kerana satu yang saya dengar, betul orang Melayu sekarang dengar ini Pakatan Harapan tidak membela nasib Melayu. 3 tahun setengah saya tak dengar. Sungguh-sungguh saya tak dengar. Saya bincang dengan mereka itu bukan seminggu sekali, kadang satu minggu 3-4 kali dengan pimpinan parti ini semua. Tak pernah dengar. Mustahil kalau soal Melayu tergugat itu tidak akan dibincang dengan saya. Rupa-rupanya bukan isu. Isunya ialah bagaimana nak rebut, kerana tak cukup menteri besar mereka pegang ni, dia nak ambil juga Negeri Sembilan. Itu saja. Saya nak bagi tahu, kalau dibangkitkan kelemahan-kelemahan ketara, tak kerti buat kerja, tak turun padang, tak peduli masalah rakyat, tak ada ikhtiar baru, pelaburan tak berkembang, tidak dapat menaik, tidak ada tarikan, kita boleh terima, kita boleh tukar. Saya ada pengaruh dalam Pakatan Harapan untuk mengatakan cukup Aminuddin, terima kasih, ya, bagi pada orang lain. Tapi saya tengok dari segi track record, dari segi keikhlasan, dari segi akhlak dan peribadi, ini calon kita yang terbaik. Jadi patut kita sokong. Yang nak dengki sebab apa? Yang nak marah sebab apa? Tak betul.
Nak dari segi kegiatan Islam, dari segi kegiatan program-program rakyat, saudara lebih tahu, orang negeri lebih faham daripada saya. Ya. Dan tentunya saya hubungan akrab dengan dia. Sebab tu saya katakan, tengok rekod pembinaan masjid baru. Paling banyak dalam 3 tahun yang lalu. Yang masjid-masjid baru. Tapi bukanlah masjid saja petandanya. Bagi saya program rakyat yang penting. Ya. Banyak lagi ekonomi, sosial. Ya. Dan pelaburan tu penting sebab kalau pelaburan tak ada, orang tak ada kerja. Anak-anak muda kita tak ada kerja. Jadi sebab tu saya nak jelaskan yang ini betul-betul. Sekarang saya tengok dalam wacana atau naratif yang tersebar sekarang ni, di mana-mana inilah peluang kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu, yang MCA, MIC yang tu ada juga. Jadi mereka ambil MCA, MIC. Saya pilih DAP. Apa hujah saya? Kerana rekod MCA, MIC kita tahu. Puluh tahun kita tahu. Dan rekod DAP pun kita tahu. Prinsipnya. Saya nak terus terang yang memang saya nak cakap tinggi sikit nada, dia kata Perdana Menteri kena sabar. Lemah lah aku ni. Mana? Anwar Ibrahim nak cakap lembut. Itu bukan Anwar Ibrahim. Itu Mak Sabu. Lagi dekat. Ya. Jadi, tapi tak apalah, kawan-kawan nasihat dia kata, janganlah. Bukan saya marah. Macam semalam kedua hari sudah saya bercakap dengan penjawat awam di Selangor. Dengan Amiruddin Syahri, Menteri Besar dan Ketua Seusaha Negara. Dan KPPA. Jadi dalam bincang-bincang tu, bangkitkan, minta saya terangkan soal YMDB, soal tabung haji, soal Felda. Ya. Ini semua Melayu ni. Dan ini menyebabkan hilang kita puluh bilion ringgit. Bukan soal Cina ke Melayu ke India ke. Ini soal Melayu. Felda ni Melayu yang urus. Melayu yang pengurusi. Melayu yang menyebabkan hilang duit. Salah Melayu? Bukan. Salah orang itu. Salah pengurusnya. Oh, dia kata Anwar ungkit kisah lama. Siapa kata kisah lama? Ni tiap tahun saya selaku Menteri Kewangan kena bayar 980 juta ringgit, hampir 1 bilion ringgit satu tahun. Felda. Oh, memang nak buat macam mana, berniaga ada rugi. Kita saya terima. Ada berniaga boleh rugi. Tapi yang ini, masa Raja Alias, ingat Raja Alias dulu. Masa Taib Andak, ingat Taib Andak dulu. Untung. Kerana urus dengan baik. Melayu juga, bukan Cina. Melayu yang urus. Melayu yang menyebabkan Felda itu menjadi satu badan plantation yang terbesar di dunia dan catat keuntungan berbilion ringgit. Kemudian buat FGV. Lantik seorang pengurusi. Sekarang lingkup. Salah DAP. DAP tak ada dalam kerajaan masa tu. Ya. Salah Sakau. Ini kalau dia orang dengar Sakau cukup marah. Anwar tak ada cakap lain. Sakau. Mana ada Sakau? Bagi bukti Sakau. Ada yang cabar saya. Dia kata mana bukti saya? Kamu ni duduk negeri mana? Zimbabwe ke? Saya tak tahu apa yang berlaku sini. Tadi pagi di Parlimen, Menteri Agama jawab mengenai tabung haji. 10 bilion. Tabung haji. Orang simpan duit, pelabur, Sakau. Orang ada yang kata, tak betul, ini fitnah. Sudah, file itu datang ke saya sekarang. 2 minggu lalu, pengurusan tabung haji datang. Felda datang. Dia kata, kita kena jual hotel ni. Sebab hotel ni rugi. Dia kata, ya, sebab? Oh, baik. Beli dulu, beli 160 juta. Nak jual 100 juta. Saya kata, niaga apa begini? Dia tak ada pilihan. Kerana kita beli dulu, mahal sangat. Siapa beli? Orang itulah.
Tapi kalau boleh ceramah, main sini semua, hidup Melayu. Kita iya bang, semangat bermain. Ha. Ha. Betul. Ya, kita semangat. Ha. Ha. Maka kita nak perjuangan Islam jugalah. Ha. Oh, tepuk. Iyakah? Kalau iya, takkanlah kita nak ubah. Sudah, saya pun ada asas dia. Ni kawan-kawan Cina ada dengar. Saya ada asas saya daripada gerakan Islam. Daripada ABIM. Semalam kita ada seminar mengenai Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengagung muliakan seorang ulama tersohor yang besar. Kita tak pernah tinggal. Kalau saya takut dengan DAP, saya tak buat itu semua. Tapi, mereka ini dalam satu pasukan. Sebab itu seperti yang sebut tadi Aminuddin, majoriti kita Melayu. Tak boleh tinggal Melayu ni. Majoriti rakyat yang miskin pun Melayu. Kalau kita tak buat sesuatu agenda memartabatkan orang Melayu akan tersisih. Tetapi program kita nak tolong Melayu ni kena berjaya. Berapa banyak program Melayu yang rugi kerana pengurusannya teruk. Jadi ini yang sebab kita sebut tata kelola pengurusan yang baik. Saya bawa dalam Jemaah Menteri. Stephen Sim ada, Anthony Loke ada. Belum pernah. Abang-abang saya nak beritahu. Untuk ada anak, ni Pakcik Anwar nak sebut. Saya 3 tahun setengah dalam Jemaah Menteri. Belum pernah program nak tolong orang Melayu, orang miskin, Putera 23, program Melayu, penambahan peruntukan untuk MARA, 980 juta ringgit setiap tahun untuk Felda. Bulan lalu saya umum hari peneroka, 450 juta untuk pengurusan rumah-rumah pengurus Felda. Tak pernah seorang pimpinan Cina di AP yang bangkit mengatakan saya kurang bersetuju. Ya. Betul. Yang ni saya bagi tahu terang. Oh, Anwar ampu apa? Saya nak apa daripada DAP, nak datuk. Dah banyak dah datuk saya. Cucu pun dah 14. Mas Abu berapa cucu? 9, tak kuat kerja. Baik. Jadi saya betul dia sokong. Tetapi bukan sekadar dia tak cakap. Dia kata kalau program itu baik, dia sokong. Dan memang dia sokong.